Pernah rasa susah fokus, mudah lupa atau letih otak walaupun cukup tidur? Mungkin otak awak dah lama haus. Ni 5 makanan super yang bantu aktifkan semula fungsi otak awak. 1. Salmon liar atau ikan berlemak, kaya DHA, bantu sel saraf otak berhubung lancar, kurangkan risiko lupa dan murung. 2. Telur terutama kuning, ada kolin, bantu pembentukan memori dan mood stabil, juga bantu hormon seimbang untuk wanita. 3. Blueberry atau beri hitam antioksidan tinggi, lawan stres oksidatif dalam otak, jadikan fikiran lebih tajam. 4. Kekacang dan biji chia atau flaxseed, sumber omega 3 dan magnesium semula jadi, bantu elak otak kabur dan gangguan hormon. 5. Coklat gelap min 70%. Flavonoid, tingkatkan aliran darah ke otak, bantu fokus, naikkan mood dan kawal craving. Dan setiap pagi sebelum sarapan, jangan lupa minum Everty, 24 nutrien lengkap untuk hormon stabil, otak fokus dan badan lebih bertenaga. Awak tak perlukan 3 jam di gym atau pil ajaib untuk sihat. Cukup 30 minit dari rumah dan rutin mudah yang awak boleh kekalkan. Subscribe sekarang untuk terus belajar cara stabilkan hormon dan kekal sihat. Dari rumah, dari hati. Dan ingat, semua bermula dengan satu keputusan kecil pagi ni.